Ikan samuk. Bismillah. Dah lama tak buat video mancing. Hari ni kita nak casting ikan siakap. Tak pernah rasanya nak dapat ikan siakap. Cubalah try dengan anak saudara aku pakai umpan palsu ni. Yang ni sebiji macam lebah. Performance dia pun mantap juga. Kalau korang nak, nanti aku letakkan link dekat bawah tu. Mancing punya mancing, aku nampak ada seorang keluar daripada pokok bakau tu. Rupanya orang kampung aku lah. Saudara jugalah Ramai orang macam. Boleh lah buat ni. Ni kan tamuk Tamuk. besar ke? Boleh buat apa? Buat lauk. Tamuk. Pakai apa? Roti je. Kan roti Roti je, umpan roti. Lepas tu abang baling letak gitu je. Pakai pelampung lah. Oh, pakai pelampung. Separuh lah. Kalau pakai bawah tak kena lah. Oh. Ikan samuk. Bismillah. Abang ni bagi umpun-umpun yang dia ambil sendiri dekat pokok bakau tu. Tapi aku tak bawa batu semua, aku cuma bawa satu joran je. Tak apalah, aku bagi orang lain dan aku sambung casting. Masa ni air lebih kurang 2 meter lebih, air pun dah nak surut. Kita nak try casting. Anak saudara aku ni pakai BC bapak dia punya. Aku tak pandai lah pakai BC ni. Asyik bihun je. Itu dinamakan bihun. Aku try pakai yang ni lagi. Macam biasa barang free aku nak review, aku try jugalah BC. Kalau baling jauh tak bihun tapi macam mana tak kadang-kadang dia boleh bihun. Malas lah pakai BC ni. Tapi itulah, hari memang panas. Aku rasa aku nak balik lah. Nanti kalau air pasang besar, aku try lagi casting. Kita buat video lain pula. Okay, bye-bye.